Okay, hari ni kita nak tengah kemas-kemas homestay kita untuk menyambut kita punya guest-guest kita. Hari ni kejap lagi ada yang masuk. Kali ni pula adalah back to back selama 19 hari non-stop, mungkin sebab cuti raya dan cuti sekolah bersambung. Okay, so dua-dua rumah back to back. So Kak Ferry pun nervous lah juga. Kita takutlah time ni lah ada apa-apa, tapi mudah-mudahan ya Allah izinlah baik-baik. Kipas tolong sihat ya. Aircon tolong sihat. So kadang-kadang time tu lah. Jadi kita panik. Setiap kali guest stay kat rumah kita tidur lena tau. Kita sebenarnya barulah Kak Ferry tahu, faham perasaannya. Sebab Kak Ferry pula ada satu support group kan. Kita ada group WhatsApp. Setiap rumah ada group WhatsApp. So dapat je debak apalah yang kurang. Tapi kadang-kadang dia orang sekadar tanya pisau lah apa, tanya benda-benda tu okey lah. Tapi kadang-kadang karaoke tak bunyi, alamak. Lepas tu kita akan bagi video lah. Kadang-kadang dia orang tak pasang tak betul. Sekali mic dia punya tu meragam. So hari ni mic pun kita bagi mic baru. So Bibik tengah cuci-cuci tu, doa-doa tolong doakan rumah kita sihat-sihat. Sebab 19 hari non-stop ni kita nervous lah juga. Sebab dia mungkin cuti sekolah. Pernah juga ni, kita antara benda ketakutan kita kadang-kadang cicak mati. Dalam ni pernah ada cicak mati, ada gas bagi tahu macam ada bau. Kita mana perasan kan? Tapi kalau cicak ni walaupun dah tarik keluar bau dia ada lagi. That's why Kak Ferry akan pakai ni, sabun badan Fumiko ni. Ini level bangkai kucing hilang, bangkai cicak tu easy lah. Tai kucing, yang bela-bela kucing tu ni. That's why bagi Kak Ferry untuk homestay memang Kak Ferry akan pakai yang ni untuk bau-bau tak sedap kan. Lepas gas keluar, lepas tu masuk orang baru, Kak Ferry ada 2 jam je. Tu kadang-kadang ada juga guest kita yang baik hati, dia merokok dalam bilik kan. Walaupun kita beritahu jangan merokok bilik, tapi ada jugalah kadang-kadang. Janji ada Fumiko. So Kak Ferry memang akan gunakan Fumiko ni untuk ni. Tapi siapa yang ada Fumiko ni jangan pakai banyak tau. Pakai 1-2 je. Okay? Sebab bau dia kuat. Bau dia kuat gila, level kita boleh pening. Pening lah juga kalau banyak sangat. Pening, wangi sangat, Kak Ferry pening. Kak Ferry akan spray lah. Ni kapet-kapet ni, lepas Bibik dah basuhkan, kita akan spray. So ni kita nak pergi rumah belakang. Jom kita pergi rumah belakang. Siapa yang tak pernah tahu, inilah kat rumah belakang. Yang ni rumah depan ni ada 7 bilik. 7 bilik, 8 bilik air. Tengok ni, lampu pun dibuka. So kat sini kan, nampak tu. Dari sana, pintu family duduk. Buka ni. Kak Ferry suka kat sini lah. Antara kalau Kak Ferry cari homestay untuk Kak Ferry, bukanlah Kak Ferry nak mencerita manis-manis pasal homestay Kak Ferry. Tak manis pun banyak je yang tak manis kat sini. Biasa-biasa je. Tapi antara benda yang Kak Ferry suka, kalau Kak Ferry pergi mana-mana homestay, Kak Ferry suka pool dia depan mata. Sebab anak-anak Kak Ferry tu kan melasak kan. So Kak Ferry boleh jerit. Iman, Akib. So nampak lah dia main. So kat sini macam tu lah. Mak-mak masak kat situ. Ayah-ayah nyanyi. Abah-abah nyanyi. Mak-mak masak. Nenek ngatuk tengok cucu main. Biasa macam tu kan? Biasa gitu kan? Betul kan? Akak-kakak kita nampak lah. Tengok cucu main. Gitulah. Kat situ ada meja juga tau. Boleh tarik ni. Sini ni pangkin ni. Pangkin batu. Ni sebenarnya pangkin batu. Ni pangkin ni. Meja kan Kak Ferry ada meja kayu tu. Tapi Kak Ferry tak suka letak, nampak macam semak. Tapi kalau you all nak breakfast, tariklah meja kayu tu. Duduk kat sini. Boleh makan sambil tengok anak, cucu, adik, kakak, abang main. So kat sini ada kerusi juga. Kak Ferry sorok kan. Kak Ferry ni ada perangai tak suka nampak benda. Tak tahulah, semua benda Kak Ferry nak sorok. Ni kerusi pun ada. So kalau ambil meja sana, kat sini, you boleh ambil kerusi ni juga. Duduk dengan ngadap. Boleh lah. Tapi Kak Ferry memang akan sorok kan. Boleh lepak-lepak kat sini. Okay. Ni pula rumah belakang. Okey, siapa yang tak duduk rumah belakang jangan risau macam takut lah privacy lah rumah. Tak, memang nampak macam dekat, tapi dia tak dekat pun tau. Sebab tu hujung nun sana. Dia orang akan duduk family sana, duduk kat sana. Cuma mungkin dekat dengan bilik sini. Sini ada satu bilik air kat sini, tapi tak dengar pun. Sebab kami akan tutup. Kami akan tutup pintu ni. So, tak dengar. Cuma rumah ni, kalau you all nak karaoke malam-malam, karaoke di dalam rumah. Jangan karaoke di luar rumah. Sebab kat sini, kami menjagalah kejiranan, tapi rumah jauh, nampak tu jauh. Nampak tak? Dia bukan rapat macam rumah taman. Dia jauh. Jauh lah juga. Dia tak ada dengar. Kalau nak karaoke kat luar tu, okey je. Tapi malam jagalah hubungan kejiranan. So, boleh karaoke dalam rumah dengan syarat tutup pintu. Okey? Tutup pintu sebab pintu-pintu Kak Ferry ni ada fungsi-fungsi dia tau. Ada kedap-kedap fungsi, kedap-kedap bunyi. Kak Ferry jalan dari sana ke sana, mengah. Seriously jauh. Ni rumah yang belakang. Rumah ni pun ada 7 bilik juga, 7 bilik air. Okay, antara perubahan yang dah dibuat adalah ni. Sebelum ni Kak Ferry pakai yang gas punya tau. Tapi letih lah pakai gas tu nak basuh kan. Bila gas ada hari yang back to back tu, kita tak sempat basuh. Lepas tu susah lah. Jadi kita pakai ni, kita pakai buang punya. So kita pakai yang ni lah. Okay. So sebelum ni kalau tengok video Kak Ferry, yang ni Kak Ferry pakai stove. Yang jenis tu, minta maaf kita dah tukar. Kita pakai yang ni sebab senang sikit nak manage, kita angkut je buang. So rumah ni dia ada swimming pool dan dapur dia sendiri. So donori lah Kak Ferry rumah sebelah-sebelah tak donori. Yang parking sana depan, ni parking dekat belakang. Luas tau. Rumah ni boleh parking 30 kau susun kereta betul, 30 kereta muat. InsyaAllah ke 30 kereta. Inilah kawasan kita. Adalah mini-mini padang sikit kat tepi ni kan. Ada mini-mini lah. Boleh lah buat dah. So siapa-siapa yang nak ke sini, donori. Adalah tempat sidai pun ada. Dalam ni ada tempat sidai. Tempat dobi. Kita ambil kemal lagi. Sebab rumah ni hari ni tak ada check-in.
Rumah ni esok gas check in. So kita ada tempat sidai berbumbung. Sini don't worry. Melaka hot. Baju sekejap dia dah kering. Okay? Siapa-siapa datang Melaka, ingatlah homestay Pak Padang. Saya saja spot check ni kan. Bye.